18 September 1989, Istiadat Pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke-9. Pada hari ini dalam tahun 1989, Istiadat Pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahu Lah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-9 diadakan dengan penuh adat istiadat di Istana Negara, Kuala Lumpur. Surat peristiharan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum baginda melafazkan warkah iqrar. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Yang di-Pertuan Agong ke-8 yang tamat tempoh pemerintahan pada 25 April 1989.